Wah, cantik. So beautiful. Wah, tu outdoor. Awak nak nikah kat outdoor, lepas tu bawa masuk indoor pun boleh. Up to you. Alright. Masuk. Masuk macam tiga. Bangkit. Okey. Awak kalau beli ni bangkit, beli satu, ambil lagi satu. Bangkit masa? Bangkit masa, bangkit cheese. Apa-apa boleh. Beli satu, dapat satu free. Buy one, get one free. Kalau awak beli ni 10, awak beli 5, awak dapat 5 free. Oh, bestnya. 10. Ini 5 promosi. Hari ni hari Rabu Hari Rabu berapa bulan? Rabu 4 hari bulan. 4th of June, Wednesday. Promotional until Hari Raya Haji. Sampai Hari Raya Haji tu sampai hari 6 ni. Beli satu, dapat satu free. Beli 5, dapat 10 free. Ini pun sama. Beli satu, dapat satu free. Tapi ini apa? Durian. Lagi satu tu lain flavor. Pandan. Kenapa tak ambil tu satu flavor free? Sedap pandan. Oh, nak durian tak, kalau pink tu ada pink. Pink sedap ke? Strawberry. Cubalah, tak cuba tak tahu. Kita hidup hanya sekali. Orang cantik supporter. Hai. Tolak. Alamak, kena tolak. Mak Menah datang tengok Kita nak pergi try sample kat ujung, Kat sample lah, kat ujung ada sample kita boleh try Okay. Special promotion dekat Istana Ballroom Istana Kuih. Dekat Kinex Mall tingkat 3. Okay. Kinex Mall dah tak ada dekat Parkway Parade lagi. Dah tak ada lagi. Dah pindah dekat Kinex Mall 1km sebelah Hague Road. Next to Hague Road. Okay. Now promotion hari Rabu 4 hari bulan Jun sampai Hari Raya Haji 7 hari bulan. Diorang buka all the way. Buy one, get one free. Buy 5, get 5 free. Ambil kau. Okay. Ambil macam-macam colour ada. Tak ada tester je. Tester. Buka. Buka satu boleh test. Buka. Boleh ke? Boleh, buka. Bagusnya. Bang, boleh buka bang? Bang, buka bang. Abang pakai cermin pun macam saya sampai 2 biji cermin kat atas kepala. Tak nak try. Tak nak try dah bagus. Alhamdulillah bawa balik terus. Tapi strawberry mesti sedap kan? Cuba lelai satu-satu flavor. Kan jangan ambil dua-dua. Sini pun ada tester boleh try. Oh, ni tester. Sini pun tester. Yang tu buka satu tester tau kat sini kita try. Boleh try. Boleh try Buka satu tau kat sini. Sini tak ada benda tu. Cuba buka tu. Garing macam keropok. Ni apa pandan Apa tak buka yang strawberry? Tak buka. Tak. Bukan durian. Nak rasa yang sagu. Buka rasa. Jangan kata kita tak rasa kat sini Kita kat bawah chandelier. Bawah ni Hague Road. Kau tengok. Mana? Sedap mana? Cuba. Garing. Nak durian saya cakap. Tapi dia sagu tau. Bukan dia macam sedap. Tak durian ni sedap lah ni. Durian. Ni jahit Pak Mat. Jahit Pak Mat. Abang ambil ni bang. Tak. Sedap ni. Sedap. Garing tak? Sedap. Nasi kau baik. Kau datang aku ada kat sini. Kau tak ada tak dapat test Durian sini. sedap tak durian? Durian sedap. Nak try durian bukan durian. Itu agak-agak kering. Agak-agak. Sini ada sampel tak ada? Tak sampel buka. Durian sedap. Durian. Sedap. Okay, inang-inang sago yang tadi kita try tu tinggal ni je tinggal ni je 1 2 3 berapa 3 6 7 kontainer je tinggal ni je inang-inang sago memang sedap tadi Yang tadi kuih ros yang ni original recipe. Ni original benar. Ya, original. Lepas tu hari ada orang tanya yang ini yang KG I tak tahu KG tak tahu dia ada promotional ataupun tidak. Ini saya tak tahu. KG tak tahu. Tapi yang lain semua memang ada promotional price For this Hari Raya Haji. Untuk Hari Raya Haji tahun ni 2025 7 hari bulan. Buy one get one free dekat Kinex Mall kau tengok dia dah cekup dah. KG ada ni popiah udang kering. Nampak? Okey, siapa suka ni tempe pun ada. Yang ni yang special punya lah ni adalah KG tu Kampung Gelam. Okey. Kampung Gelam. Kampung Gelam pun pandai juga buat kawan. Okey, siapa-siapa nak kahwin nombor 2, nombor 3 dipersilakan Siapa nak kahwin lagi
Dipersilakan datang boleh duduk atas pelamin ni. Ha. Macam makcik tu. Dia ada kacang peas kuih kacang peas pun ada, peanut crunchy pun ada. Dan macam-macam yang kat sini ni semua dah tinggal ni je, dah tinggal sikit. Okey. Dan juga tadi ada orang kata kuih bangkit cheese. Bangkit cheese ni memang sedap. Very good Almond London yang kalau merah gini, ini plastik paper dia kalau merah, tapi dia Almond London yang mana suka saya suka kuih tradisional kat sini ada lagi penuh syarat barat. Korang dah lupa perkataan tu, syarat barat. Tempat pun cantik sekali Tingkat 3 guys. Ini baru pukul berapa? Kita dah serang dulu. Beli satu dapat satu per. Per cuma. Okey, kat sini ada lagi kat dalam ni pakai package tu. Awak kalau nak awak boleh minta yang ini apa sih? Kuih bawang lah. Kuih bawang lah. Buka. Ni nampak. Oh. Ni macam makaroni pula ni kentang kosong. Okey, kalau budak-budak semua makan kentang, semua makan kentang. Yang ini macam crispy, kerupuk-kerupuk. Orang kan suka cemil-cemil. Pergi rumah mak, pergi rumah datuk, nenek, makcik-makcik semua. Bawa, kasih diorang satu Okey, harga ada tulis kat sini. Harga very cheap. Very affordable, $11.90. Ayam pedas, stik ayam pedas pun ada. Stik udang pegaga. Ni tester stik udang pegaga. Nampak sini dulu. Udang pegaga geragau. Geragau pedas. Semua ada lah, macam-macam benda ada kat sini. Aku pun tak tahu macam mana nak cakap, banyak sangat barang Ni keropok. Keropok apa ni? Keropok belinjau. Belinjau. Keropok belinjau ni makan dengan sambal belacan dengan kicap manis. Kalau korang tak tahu macam mana nak makan ni betul-betul dengan cara betul dia serve keropok ni dengan sambal belacan dan lepas tu kau taruh kicap. Kau buat cecah-cecah. Sedap lah. Sedap, meletop. Okey, takkan kat rumah kita, rumah orang Melayu tak ada sambal belacan kan? Wow, alamak. Ni coconut crunch. Sama lah. Ni toasted same. Ya. Kat corner sini ada tester awak boleh cuba Sangat. Ni kuih semprit Coconut. Coconut. Coconut crunchy. Macam kuih semprit Sedap. Gurih, rapuh. Garing. Gurih. Sedap. Sedap. Memang sedap. Oh wow. Sedap lah. Oh wow. Okay, coconut crunch ada kat sini Coconut crunch. Coconut crunch ada dekat dengan agak-agak gudil ada agak-agak kering. Ada kat sebelah agak-agak kering. Betul-betul kat depan cashier Cashier Kak Anita. Yes. Kan okey. Kat sini dari kat sini. Memang sedap benda ni Confirm. Apa free Yalah. Tak sepit istana. Dah beli satu pun dapat satu free. Janji sama harga dapat satu free. Yang ni berapa? Yang kuih tart 16. Okey, yang ini $10. Semua $10 ke atas. Okay, very cheap, very affordable Semua orang boleh beli, semua orang boleh cekik. Semua cekik-cekik Kak Sesi cekik menyekik. Oh wow. Alamak. Makan lagi. Makan sedap lah. Diorang kata tak sedap. Okey. Kan? Sedap. Boleh. Tak boleh cakap bohong Okey. Jangan rebut hati. Macam mana diorang boleh kata tak sedap? Padahal berkali-kali diorang cekik benda ni. Benda ni berkali-kali diorang cekik. Kan? Sedap. Pasal kena bayar tak sedap. Kena bayar tak sedap. Kena Kalau beli mesti sedap. sedap. Yang penting chandelier. Alamak. Lupa bawa balik acah buah ni. Rumah korang dah masak biryani, dah masak ini, dah masak itu, nasi berminyak-minyak. Ni acah buah. Siapa nak beli acah buah, jangan lupa untuk Hari Raya Haji ni. Kat sini pun ada. Okay? Down here also have the fruit acar. Makmur kurma. Makmur gajos. Okay? Ni apa? Bangkit santan krisik. Sedap. Semua sedap. Boleh nak borong. Kalau boleh nak ambil semua Nak ambil semua. Simpul sedap. Ni apa? Popiah simpul. Popas simpul sedap. Dah cuba? Dah. Oh, ni sampel ya? Buka-buka. Kasih aku cuba satu. Ini. Sedap kan? Sedap. Tak hapak pun. Sedap. Enak. Very good. Very good. Memang bagus. Sedap. Tak hapak pun.
pun tak tahu korang ambil apa. Tapi apa yang kita cuba kat sini semua sedap-sedap. Alhamdulillah, betul lah memang Yang betul. ni tak hapas. Tak tipu. Tengok. Okey. Tengok, beli satu dapat satu free. Gift satu. Get two. Beli dua dapat 4. Terima kasih sis. Alamak. Oh wow. Pineapple tart roll, almond ruby, almond chip. Macam ada Cuma ni terselit-selit tau. Awak nak kena tengok betul-betul All these are hidden. So you need to walk and see properly. Badam apa ni? Ni kami ni. Dah cuba? Brown ni. Sedap? Semua sedap? Dah boleh balik? Dah boleh balik? Dah boleh balik ke? Ha. Belakang. Kat ujung tu dah tengok. Oh, jom belum. Ha. Hazel Havana. Siapa cari serunding ikan bilis? Serunding ikan bilis kat sini. Serunding ikan bilis anchovy serunding. Okay. And also sambal kering ikan bilis juga ada kat sini. Okay. Ni yang kat corner kat corner. Siapa nak kahwin buat tempahan? Tempahan dekat ballroom yang baru ni oleh Istana Ballroom pun boleh buat tempahan kahwin. Siapa nak kahwin nombor 2, nombor 3, nombor 4 pun boleh. Cantik. Mewah. Okey, mewah Mewah. Mewah tempat kursi semua. Awak boleh buat tempahan bersama Istana Ballroom Dia punya designer dekat Kinex Mall bukan dekat Parkway lagi, dah pindah keluar. They already shifted to Kinex Mall or 1km. Last time it's called 1km. Okay. Ni dia ada 1, 2, 3, 4 ballroom. 4 ballroom. Yang ni dah gian nak kahwin. Nampak? Ada dah gian nak kahwin lagi. Nak duduk atas ni. Nak duduk atas kerusi lah tengok. Kan? Okay. Kat sini pun saya pun tak tahu ada hall, ada outdoor dining. Pun ada awak tengok. Ada outdoor dining. Ada outdoor dining. Tapi tak tahu macam mana dia buka ke tidak. Wallahualam misawab. Awak nak kena tanya dia So beautiful. Cantik. Tak tahu dia kira kepala. Makan semua tersusun oleh Irmaya Wedding. Masukkan selitkan sekali, okey? Wah, cantik. So beautiful. Wah, tu outdoor. Awak nak nikah kat outdoor, lepas tu bawa masuk indoor pun boleh. Up to you. Alright. Cuma aku masukkan sekali lah. Dalam Maria, aku nak balik, aku dah penat. Nah. Ini dia punya harga berapa nak sewa? Nanti awak nak kena tanya tu Maria. Belum sampai lagi. Okey, jumpa cepat-cepat datang nak Raya Haji ni. Biskut-biskut tu semua 1 for 1, 1 for 1, 1 for 1. Bye, selamat Raya Haji. Selamat Raya Haji. Selamat Raya Haji. Bakul-bakul tengok. Bakul-bakul. Bakul-bakul orang beli tahu. Kinex kat Kinex Mall, Kinex.